Kalau korang ingatkan aiskrim base susu je yang laku, sebenarnya korang salah tau. Sebab aiskrim yang base gula pun antara yang paling laris dalam jualan kita. Dah tentu-tentunya kita jual satu je setakat ni aiskrim yang base gula, iaitu Asam Boy. Korang agak-agak kita beli kat mana Asam Boy tu? Kat sini dekat Tangkak ni tak ada kedai yang jual. Memang kita beli semuanya online. So yang ni kita beli 2 kilo terus. Setakat kita pakai sekarang ni 2 kilo ni banyak gila. Tahan sampai daripada Julai kita jual aiskrim sampai sekarang bulan 12. 5 bulan kot. 5 bulan. Rasa yang terjual mungkin dalam 1000 kot. Adalah dekat 1000 aiskrim Asam Boy. So banyak gila. 2 kilo ni memang tahan sangat. Beli online je korang. Korang just kalau rasa macam benda ni berat, nanti postage mahal, korang add to cart je dulu. Nanti bila korang tengok korang ada voucher ke, voucher free shipping ke, korang gunalah time tu. Itulah cara berjimat nak beli benda-benda dekat online ni korang. Bila ada free shipping, korang barulah check out benda tu. Jangan takut-takut nak check out tau. Benda ni memang sedap. Memang orang legend-legend cari. Tapi budak-budak pun ada setengah yang memang peminat dengan aiskrim Asam Boy ni. Kalau macam siang panas, tekak-tekak kita macam dah rasa masam-masam. Aduh, sesuai sangat lah makan aiskrim Asam Boy ni korang. Korang nak tahu harga 2 kilo ni? Tengok dekat beg kuning, okey?